Apa akhirnya scholarship that you receive? Aku dapat scholarship Yayasan Khazanah. On top of that, tiba kan. Sila. Saya nak wujud riak dan takabur. Sila. Masya Allah. Sila. Astaghfirullah. I'm very proud. On top of that, aku dapat juga scholarship top 50 SPM. So kau boleh pilih mana-mana universiti yang kau nak. Aku dapat offer bank negara, which I rejected. Why? Sebab tak, interview pun kan aku reject. Sebab Why? mak aku macam, kita berdosa kau kita ambil hak orang lain. Kenapa berdosa pula? Sebab time tu kau dah ada... Sebab aku tahu aku dapat offer Khazanah. Aku dapat offer Khazanah guna result trial. Khazanah Yayasan pakai result trial SPM. Adik-adik, siapa yang kau tak rasa influenced by her, check balik diri sendiri. Renungkan balik. Okay, sambung. Okay, dah dapat Khazanah. So aku macam, kalau kita pergi just nak pengalaman, tak apa kak, kita kena bagi rezeki ke orang lain juga. So aku tak pergi, aku reject interview tu. Damn. Yeah.